kat celah manalah orang duyung ni tak boleh semayang, kat celah manalah azan tak boleh berkumandang, kat celah manalah amalan-amalan agama tak dapat dilaksanakan. Beritahu saya satu tempat kat mana, beritahu saya satu perkara kat mana saya jual agama, kat celah mana saya tak pertahankan agama. Beritahu saya satu je. Tapi kalau kata kenapa Helmi tak jadi imam, ya memang Helmi tak boleh jadi imam. Kalau kenapa Helmi tak baca khutbah, memang minta ampun, minta maaf. Saya ni kalau datang surah jariah ni, bila saya dengar bunyi-bunyi suri YB jadi imam, saya angkat semayang setengah jam saya ingat berapa kali pusing saya pun tak tahu. Sampai saya tengok orang mula semayang pun saya masuk. Saya menipu apa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu bagaimana nak memperkasakan agama Islam di Duyung ni. Hari ni kita mulakan dengan transformasi masjid. Masjid di Dun Duyung ni ada empat masjid dalam Dun Duyung ni menanggung kos pengumian anak-anak karya. Satu-satunya dun dalam Melaka, satu-satunya dun dalam Malaysia yang masjidnya menanggung semua kos-kos pengumian anak karya. Nanti datang pula satu yang bertuah ni datang cakap, yelah YB pakai duit masjid boleh lah. Yelah Abi, takkan aku nak pakai duit kau? Pakailah duit masjid. Masjid kau ada duit? Ada. Abi kau buat apa? Pakai lah. Kenapa takut nak buat? Datang pula seorang, masjid kat kami ni, kampung kami pun buat. Yelah, aku pun tak kata kampung kau tak buat. Berapa masjid yang buat? Satu. Duyung ni 4 masjid buat. Semua kita buat. Itu yang saya nak beritahu. Setakat sebuah-sebuah itu biasa. Tapi kalau sekali satu dun yang buat, itu luar biasa. Dia katanya kita jual agama. La ilaha illallah. Dia kata, lepas tu apa? Masjid dah jadi tempat berniaga. Memanglah saya meniagakan masjid. Sekarang kita suruh masjid kita di Masjid Al-Wahab. Kita dah ada tapak kafe kita sendiri. Memang saya bina atas longkang. Ayu pula komplain saya buat binaan atas longkang. Pandai tu tidak lah, tapi ni engineer lah. Dia dah kira dulu lah longkang tu selamat tak selamat. Takkanlah saya nak biarkan. Memang awalnya kita buat pelanggaran. Terima kasih kerana hari-hari buat aduan. Kafe sebelah Masjid Al-Wahab, semua segala surat, segala lesen, segala permit semua dah ada. Sekarang dia tak datangkan hasil. Pemodal akan kutip duit dia dulu. Tapi apa manfaat kepada masjid? Segala jemaah yang kuliah subuh semua kita bagi makan percuma, segala aslam kita bagi makan percuma. Lepas 4 tahun kutip sewa. Masjid dah ada pendapatan sendiri. Selesai satu Masjid Al-Wahab. Masjid Al-Abrar ni memang banyak kereta. Dia daripada awal lagi dah berniaga, kita perkasakan saja. Dia dah ada kedai sewa. Kini kita nak mula ni, ada tanah dia 1.8 ekar, bernilai 1 juta lebih. Kita tengah cari orang bagaimana kita nak perkasakan, bagaimana boleh datangkan duit kepada masjid lagi. Masjid Al-Abrar selesai. Kita pergi jauh sikit, Masjid Fatur Rahman. Dalam dia kata kita jual agama, dalam dia kata kita tak buat apa-apa, tanah Cina sebelah kita beli untuk buat parking masjid. Saya tak beritahu ni, kita beli. Tapi bukan usaha saya. Usaha daripada arwah Datuk Zaini disambung oleh Datuk Syakari, selesai kat waktu saya. Bukan usaha saya semata-mata, tapi daripada arwah Datuk Zaini yang mulakan usaha, Datuk Syakari yang buat kerja, saya tukang kutip hasil je. Tapi ini hari surau Masjid Fatur Rahman dah buat parking berbayar. Duit pergi ke mana? Kepada Helmi tak? Helmi duit dah percaya ada lagi. Duit pergi pada masjid. Sekarang jadi kita tinggal semua ni. Satu lagi masjid yang tinggal. Masjid tuan-tuan dan puan-puan semua ni. Masjid Rasmani Hang Tuah. Bukan saya tak buat apa-apa. Sabar kejap. Sebab kita tak cukup 1.5 juta nak naik taraf. Tunggu. Selesai 1.5 juta saya tahu nak buat apa. Tanah wakaf lebih banyak. Saya berniagakan cukup-cukup. Untuk apa? Dapat duit derma bonus. Tetapi dah ada pendapatan untuk memperkasakan ummah. Dah ada pendapatan untuk mendaulatkan agama. Bukan setakat datang semayang, kita kau kata orang ni betul, orang ni tak betul tak. Itu yang saya buat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi janganlah tanya saya kenapa tak baca khutbah. Ampunlah saya nak jawab.